Dalam dunia penstreaman yang semakin kompetitif, Apple TV Plus menghadapi cabaran besar. Dengan pelaburan $5 bilion setahun dalam kandungan eksklusif, mereka hanya memiliki 1% pasaran penstreaman di Amerika Syarikat, yang mana jauh di belakang Netflix yang menguasai 8.2% tontonan. Masalah utamanya apa? Kurang kandungan, kekeliruan strategi langganan, dan kekurangan siri yang mencipta fenomena global. Jadi, mampukah Apple TV Plus mengubah haluan, atau adakah ia akan terus menjadi pemain kecil dalam industri yang semakin kompetitif ini? Hari ini, kita akan menganalisis strategi dan masa depan Apple TV Plus dalam industri penstreaman global. Apple TV Plus dilancarkan pada tahun 2019 dengan satu matlamat, iaitu menjadi pencabar utama dalam dunia penstreaman. Mereka melaburkan lebih $5 bilion setahun untuk menghasilkan kandungan eksklusif, bekerjasama dengan nama besar seperti Martin Scorsese, Ridley Scott, dan Steven Spielberg. Malah, mereka juga mencipta sejarah apabila filem Apple TV Plus, Coda, memenangi anugerah Oscar, sesuatu yang gagal dicapai oleh Netflix walaupun dengan pelaburan lebih besar. Tetapi, angka ini menunjukkan sebaliknya. Kerugian tahunan melebihi $1 bilion. Bajet penghasilan kandungan dikurangkan kepada $4.5 bilion pada 2024 untuk menjimatkan kos. Apple TV Plus hanya menguasai kurang dari 1% tontonan penstreaman di Amerika Syarikat, jauh di belakang Netflix, iaitu 8.2%. Jadi, mengapa Apple TV Plus tidak mampu mencapai kejayaan seperti pesaingnya? Walaupun mempunyai sumber kewangan yang besar, Apple TV Plus masih belum berjaya mencipta impak yang besar dalam dunia penstreaman. Berikut adalah 3 faktor utama yang menyebabkan Apple TV Plus gagal bersaing. Pertama, tiada siri wajib tonton yang menguasai pasaran. Cuba fikir tentang rancangan yang pernah menjadi fenomena global seperti Squid Game. Siri ini bukan sahaja berjaya dari segi tontonan, tetapi juga menjadi sebahagian daripada budaya pop. Sebaliknya, Apple TV Plus mempunyai banyak kandungan berkualiti tinggi, tetapi hampir semuanya kehilangan momentum dengan cepat. Siri seperti Severance mendapat pujian, tetapi tidak cukup untuk menarik jutaan pelanggan baru. Kedua, adakah orang benar-benar mahu subscribe Apple TV Plus? Salah satu masalah utama Apple TV Plus ialah model langganannya. Ramai pengguna tidak melanggan secara langsung, tetapi mendapatkannya melalui pakej Apple One, yang turut merangkumi Apple Music, iCloud, dan Fitness Plus. Ini bermaksud Apple sukar mengukur berapa ramai pengguna yang benar-benar berminat dengan Apple TV Plus, dan berapa ramai pula yang hanya mendapatkannya semata-mata sebahagian daripada pakej. Ketiga, kekurangan pilihan kandungan. Netflix dan Disney Plus mempunyai ribuan filem dan siri yang boleh ditonton berulang kali, tetapi Apple TV Plus hanya bergantung kepada kandungan asli, originals, tanpa koleksi filem dan siri klasik. Apabila seseorang selesai menonton satu siri di Apple TV Plus, tidak banyak pilihan lain untuk ditonton. Ini menyebabkan ramai pengguna berhenti melanggan selepas beberapa bulan langganan. Apple masih mempunyai kelebihan utama kerana ia adalah syarikat yang paling kaya dalam dunia teknologi. Pada tahun 2023, Apple mencatatkan pendapatan $391 bilion, jauh lebih tinggi berbanding mana-mana pesaingnya. Tetapi itu tidak bermaksud mereka boleh terus mengalami kerugian. Jadi, apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan Apple TV Plus terus relevan? 1. Perluasan pilihan kandungan. Salah satu langkah paling penting adalah melesenkan kandungan klasik dan popular seperti yang dilakukan oleh Netflix dan Disney Plus. Jika Apple TV Plus menambah filem dan siri popular lama, lebih ramai pengguna akan kekal melanggan. Kedua, fokus pada siri yang mempunyai cultural impact.
Apple TV Plus perlu menghasilkan lebih banyak kandungan yang menjadi fenomena global. Jika mereka boleh menghasilkan siri yang menguasai perbualan dunia selama beberapa bulan, seperti Squid Game atau Stranger Things, mereka boleh menarik lebih banyak pelanggan baru. Ketiga, menilai semula strategi harga. Dengan persaingan yang semakin sengit, harga langganan $9.99 sebulan mungkin bukan strategi terbaik. Apple boleh mempertimbangkan untuk menawarkan pelan lebih murah dengan iklan, seperti yang dilakukan oleh Netflix dan Disney+. Apple TV Plus adalah satu eksperimen yang mahal tetapi masih belum boleh dianggap sebagai kegagalan sepenuhnya. Walaupun mereka jauh ketinggalan di belakang Netflix dan Disney+, mereka masih mempunyai peluang untuk bangkit. Persoalannya sekarang, adakah Apple sanggup bertahan dalam industri ini untuk jangka masa yang panjang? Atau adakah mereka akhirnya akan menyerah dan mengubah strategi sepenuhnya? Apa pendapat anda? Jemput komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas lebih banyak analisis industri teknologi dan perniagaan.